Ramai sangat pak pasal mak jiran aku mati ni. Tak berhenti noti masuk. Hampa kena sabar. Jangan macam ni. Okey, aku nak start cerita. Tapi hampa parking dulu, okey? Aku nak semayang maghrib, Zat. Okey, dah siap ah. Jumpa semua. Kali ni aku letak numbering lah. Kesian kat hampa. Ramai marah aku sebab tengah baca tiba-tiba masuk komen hilang tak tahu punca. Aku turut kan. Siapa baca kisah beruk tadi, aku ada mention yang India tu pindah dan dia bagi sepupu dia masuk duduk kan. Ya, sepupu dia duduk satu family. Yang aku perasan ada perempuan seorang, laki seorang dan ada makcik seorang. Aku syok mereka se-family lah sebab laki perempuan tu tak nampak macam laki bini. Yang ni pun semayang punya orang juga. Tapi barang dia tak pernah kacau aku pun. Tak tahulah tak kacau atau tak berani kacau. Mesti sepupu dia yang sebelum ni dah warning dia. Tapi dia punya kerek tu, dia jumpa je aku memang usah hujung sata je. Aku tak pernah cakap pun dengan dia. Tapi adalah aku tegur macam angkat kepala macam tu kan. Tanda hormat lah. Kita hidup jiran. Tak kira bangsa lah. Kita satu Malaysia. Lu gua bro. Haha. Yang best mak dia pun kalau nampak aku, lari cepat-cepat masuk rumah. Tak tahulah apa yang mereka takut sangat. Aku pun menjalani kehidupan seperti biasa. Pi kerja, balik kerja. Bini aku pun sama. Tapi bini aku adalah cakap, orang depan ni sombong sikit ni noh. Aku cakap biarlah kat dia. Janji tak kacau kita. Nanti dia nak minta tolong, dia tak sombong lah. Aku gelak dengan bini aku. Bini aku sambung. Lah, dia nak minta tolong apa dengan kita? Aku cakap, manalah nak tahu dia nak buat kenduri ke, nak pakai laman rumah. Cerita tu pun stop kat situ je. Sampailah beberapa bulan lepas tu. Pagi masa tu aku ingat lagi. Masa ni bini aku duduk mengandung tak silap aku. Aku dengar ada orang duduk riau ramai-ramai. Aku pun buka pintu rumah. Aku tengok ramai sangat orang kat depan rumah aku. Aku pun keluar lah. Anak dia yang laki tu nampak aku, dia terpa mai kat aku. Dia angkat tangan pun tu, dia cakap, "Bang, sorry mak saya meninggal." Sambil geling kepala. Aku pun takkan nak sombong kan. Aku cakap, "Okey bang, sorry to hear that. You urus dulu, okey?" Aku tak tahulah India punya ritual kalau bab kematian ni macam mana. Tapi yang aku perasan 2 hari juga mayat kat rumah. Sat, 3 hari. Hari ketiga tu baru diperbawa pergi simpan. Hari pertama tak ada lagi ritual apa-apa. Hari kedua macam ada dia panggil Sami mai baca doa macam tu lah. Hari ketiga yang dia panggil orang main-main serunai mereka tu. Macam nak berarak lah iring ke kubur tu. Aku pun tak kata apalah, dah memang tu dia punya ritual kan. Macam ni lah hidup jiran. Tolak ansur. Hari pertama dengan kedua ni tak ada apa sangat. Cuma tak boleh tidur macam tu je. Hari ketiga ni dahsyat. Masa dia tiup serunai tu, aku berasa kelam taman aku duduk ni. Rumah aku rasa sempit sangat. Macam ramai sangat orang mai. Aku dengar orang duk bercakap-cakap macam ramai gila. Aku keluar rumah tengok tak ada lah seramai tu. Tiba-tiba aku nampak bro India yang aku sebat beruk dia tu duk berjalan mai. Dia parking je, mai berjalan. Pelan je dia jalan sambil duk tengok rumah aku. Ada peristiwa berdarah pernah jadi. So kawan fobia lah. Dia berjalan sampai depan rumah aku, dia ternampak aku. Terkejut lah kawan. Dan angkat tangan. Macam kenal lama tu. "Abang," dia tegur aku. Aku pun angkat tangan balik sambut teguran dia. "Aneh, okey lah," sambil buat jari beh. "Mak saudara meninggal," dia cakap. Aku pun okey. Dalam masa tu semua tertawa mereka tengok aku lah. Aku pun senyum-senyum masuk rumah. Aku kata tak apalah, last day ni. Bagi chance kan. Penghormatan terakhir. Vibe tiupan serunai dia tu memang memanggil betul. Ditambah dengan mentera-mentera yang dia baca, memang buat aku tak selesa. Aku rasa pinau, melugai, nak termuntah. Rasa nak marah pun ada. Aku double pagar rumah aku. 2 jam punya main serunai, gendang semua, aku tak tahan. Aku keluar. Elok aku keluar pintu rumah aku, Sami tu berhenti main. Dia angkat tangan kat aku. "Nak siap dah bang, sikit lagi." Aku angkat tangan okey je, tak kata apa pun. Maybe Sami tu nampak rambut aku dah jadi Super Saiyan kot. Bini aku duk tanya, "Okey ke awak?" Aku cakap tak okey lah, tapi kena sabar lah. Dia pun cakap, "Seram lah dengar bunyi serunai tu." Aku kata satgi mesti tertinggal punya. Mereka pun dah beransur pi. Keadaan jadi senyap. Sunyi je lorong taman aku ni. Malam tu aku dengar jiran-jiran aku pasang balik rukiah mereka. Aku kata pi dah mai pula dah. Dengan bini duk mengandung. Aku pun nak buat relax tak boleh. Sebab rumah aku memang rasa padat gila. Aku jadi gelisah, jadi seriau. Tak tahu nak habaq. Habis ayat aku baca tak hilang risau aku ni. Aku bersila atas sofa, aku pejam lama. Aku dengar bunyi orang bersembang, bergelak. Dalam rumah aku lah. Tapi butir ayat tu aku tak dapat tangkap sebab dia cakap Tamil. Aku kata sah dah, Sami ni tinggal sikit kat sini.
Malam tu aku tidur, aku mimpi kena ikat dekat Tok Kong. Kalau hampa biasa lalu Tok Kong Hindu, hampa akan nampak ukiran-ukiran dia atas bumbung tu kan. Aku kena ikat dalam Tok Kong tu dengan depa-depa ni. Muka sebiji macam ukiran tu. Duk kerumun aku. Aku masa tu tak tahu nak riau ke nak jerit. Jerit tak keluar suara. Nak sebut Allah pun tak boleh. Duk lama sat bini aku gerak aku. Alhamdulillah aku terjaga. Bini aku tanya pasal apa? Aku kata mimpi kena ikat dekat Tok Kong. Dan bini aku tak jadi pergi toilet. Aku pun duduk dekat sofa ruang tamu rumah aku sat. Nak ambil nafas. Dalam hati aku, susah macam ni. Banyak sangat. Ni dah lah mereka tak faham Melayu. Kalau hampa nak tahu, jin ni macam kita juga. Dia bercakap bahasa tuan dia. Mereka ni ada bangsa mereka sendiri. Kalau jin tu Siam yang puja, jin tu cakap Siam. Kalau Jawa puja, dia cakap Jawa. Kalau Melayu puja, dia cakap Melayu. Sebab tu siapa kena sihir Siam susah nak berubat. Bukan susah apa, susah dari segi bahasa. Macam ayam ngitik lah bercakap. Aku pun cuba panggil seorang. Hantar siapa yang mai. Ada satu jin pakai pelekat putih dengan perut buncit gila, ada 3 line atas kepala. Mata terbelia. Mai menghadap aku. Aku tanya dia buat apa sini? Baliklah. Mayat sudah simpan kan? Dia reply aku bahasa Tamil weh. Tenganga aku. Aku nak ajuk dalam track ni tak reti. Aku suruh dia panggil hak reti cakap Melayu. Mai yang pakai sari pula. Duk menari depan aku. Taketang, takutung. Aku kata pala lah. Malam tu 7 orang aku panggil. Sampai yang last kali tu mai tangan 6. Kepala orang tapi tangan 6. Semua 7 tu tak boleh pakai. Sebab tak boleh cakap Melayu. Aku pun jam dah. Sialah setan-setan ni. Macam mana nak buat? Kalau tak halau lagi serabut. Aku duk fikir macam mana nak buat ni. Sebab jin-jin ni akan serap aura positif dalam rumah kita. Hampa bayangkan. Apa ayat Quran pun tak lut. Memang tak lut lah. Mereka tak faham. Macam orang juga. Hang kalau orang maki hang bahasa mereka, hang boleh gelak je lah. Tak faham apa pun. Aku sampai macam nak hentuk kepala kat dinding. Punya tak tahan dengar suara mereka gelak dalam telinga aku. Duk esok tu. Aku bangun pagi-pagi aku pergi rumah India depan ni lah. Aku minta di nombor telefon Sami kemarin yang baca doa kat mak dia tu. Dia terkejut. Dia tanya nak buat apa. Abang bagi je lah. Kan you tahu buat macam mana? Aku pun cakap dekat dia. You mari rumah saya sekarang. Tengok. Dia masuk rumah saya, dia pun tak berani buat apa. Dia kata ni semua Tuhan. Aku cakap lah. Tak apalah. Dia Tuhan hang. Dia duduk rumah aku buat apa? Aku tak sembah dia. Dia pun bagi nombor telefon Sami tu. Aku pun call. Hello encik, semalam ada mari semayang kan dekat Taman XX? Ada bang, kenapa tu? Aku cakap you kutip tak habis lah you punya barang. Mari ambil balik lah. Kalau tak kita bakar semua. Dia pun kalut-kalut cakap okey kita mari sekarang. Duk sat Sami tu pun sampai dengan anak buah dia 2 orang. Aku cakap jangan semayang dekat rumah aku. Ambil buah balik lah. Dia pun angguk-angguk. Dia start angkat tangan. Aku memang nampak angin banyak masuk dalam kereta dia. Dan kereta dia memang nampak berat. Dia pun tanya aku, you macam mana nampak semua ni? Aku jawab, ingat you seorang je kah boleh encik? Aku tunjuk tasbih aku tu. Dia cakap, sorry lah bang, kita kalut-kalut ingat semua sudah balik. Rupanya ada lagi tinggal. Aku pun cakap lah, apa lupa? You jangan bohong saya lah. You pun tak larat bela. Dia gelak sambil geling kepala. Aku cakap, kita hormat semua agama, tapi jangan macam ni. Naya sama orang. You mau aku gantung aku punya barang dekat you. Tak mau bang, sambil angkat tangan pun tu. Tahu pun tak mau. Macam tu juga orang lain. Aku pun malas nak beletih panjang. Aku cakap okey lah encik. Terima kasih lah. Dia pun start kereta balik. Tamat.